So yang ramai penduduk-penduduk sini, dia orang nak kekalkan coil ni di sini. Kerajaan negeri Selangor sama developer MCT dia orang dalam mahkamah dia orang dah menang kes dan state government pun bila kes itu sedang dijalankan, dia orang pun dia tak tolong kita pasal dia orang bilang dah masuk kes, kita tak boleh buat apa.